Ini lah kamera. Weh, Alia pun ada. Stamina dah 4 bulan dah. Yo, baik ah scenery dia. Jalan sikit ambil gambar, jalan sikit ambil gambar. Macam mana? Ni burung pikok. Cikok cikok. Wah, yang lelaki dah ada burung. Okey lah burung. Lelaki dah pandai main dengan burung. Saya lah bunga sebenar. Alamak ni. Sekarang ni Wah dah letih, Wah mau makan ni. Warna pink, warna pink. Butter. Kuih keria tanpa gula melati. Oh, sekarang ni cuaca hujan pula tiba-tiba. Share. Masak. Ya ke? 1 gram emas. Oh, sangkong. Semuanya berjalan dengan lancar. Boleh akad. So, kat sini ada entrance untuk masuk ke bird sanctuary. Dalam ni ada bebet tak? Bebet tak ada. So sekarang ni kita dah sampai dekat Tanah Rata. Selepas kita memandu selama 3 jam setengah daripada Kuala Lumpur. Tadi berhenti sekejap dekat Ringlet sebab aku nak terkencing, pundi kencing aku nak meletup full tank. So sekarang ni kita dekat Masjid Sultan Abu Bakar dekat Tanah Rata. So wife aku pula nak kencing. Ni sekarang ni kita nak make up dan bagi nak mandikan budak ni. Budak ni tidur mat daripada tadi jadi. Gerak pukul 7.30. Gerak pukul 6 suku. Sampai sekarang pukul 9.30. Asha. Oh, rambut on point. Abang. Tu ada. Sekarang ni tengah tunggu Atikah untuk make up. So kita keluar kejap. Keluar kereta kejap. Tu anak aku ni. Busuk muka dia. Busuk. Ni kan budak. Tengok berasak. Memang berasak. Berasak kan. Kalau sekarang ni kat Opah Strawberry kat area sini ramai gila orang. Tengok budak ni makan syok. Sekarang kita kat ni yang kedai apa nama ni? Cameron Village. Opah Strawberry penuh gila orang, beratur. Opah Strawberry pun penuh, Abang Strawberry pun penuh. Esok kita akan comeback lah. Kita akan comeback. Hari ni kita makan sarapan nasi ayam kongsi 2 orang dengan sup kosong. Tengok ni bapak kamera. Jam. Kat mana yang sekarang ni? Tersorok. Nama kedai dia? Kenapa tersorok? Sebab dia susah nak jumpa. Hidden Gems. Tersorok. Tapi dia cakap apa? Kita macam ni tadi? Walk in pukul 12. Tapi 11.30 dah kena tunggu. 11.30 macam tu dah kena tunggu lah. Sebab biasanya walk in dia buka 12 tu dah ramai orang beratur lah. So sekarang ni baru pukul 11.36. Oh tak fokus lah. Jam dah 11.30. Cah, tengok Ali tak? Pukul 12. Letihnya jalan weh daripada tadi abang apa abang kawasan lah. Abang Strawberry tu naik atas ni climbing sikit naik atas ni. Oh my god. Belum. Berkicap.
Asal comel? Running sini. Asal running, macam ni running? Kek running ke? Kek nyau. Oh, running. Sementara nak tunggu skon, boleh beli pukul 12 dapat 5 biji. Diorang ada bawah ni ada diorang punya macam kebun sikit. Strawberry diorang tanam sendiri. Tapi kalau nak petik ni kena bayar. Jangan petik Asha. Okay, sekarang ni kita dah masuk kereta balik. Kita nak pergi ke Udin. Udin sekarang ni dia dekat restoran Bonda makan ayam penyet. Tapi jam gila ni. So alang jam ni, kita try tengok skon yang kena tunggu setengah jam dan dapat 5 ketul. Kita nak try buat review Kalau tak sedap, biasa-biasa, siap ramai orang ni. Kedai tak apa-apa kedai ni, ramai siap orang beratur. Ini jalan jam, lepas tu orang macam baru sampai ni semua. Masya Allah. Tengok. Spread the butter. Smooth like butter and undercover. Sebelah kita tak butter. Sebelah lagi kita tak strawberry jam. Lambat jam dia macam agak cair sikit. Ni mungkin buat sendiri lah. Buat sendiri. Kita dah spread your leg. Okay. And then taste test. So how did it feel? How does it feel? Sedap. Okay, rempit. Rempit. Ush. Racing DNA, Mat. Agak sikit Macam ni rasa dia okey Sedap. Sedap Trusted. Dia macam panas-panas. Dia macam crumble. Dia baru buat. Crumble tu apa maksud dia? Dia macam wrestling tu lah. Dia Royal Rumble. So sekarang ni kita orang menghala ke kita orang punya homestay dekat Erki Farm. So Erki Farm ni kau tahulah kan, orang nak pergi TK Farm lah, orang nak naik ladang teh boh lah. So ni jam gila kak. Tadi berapa kilometer 5 kilometer sejam 15 minit. Kau bayangkan. So actually guys, sebab sebelum ni aku pernah pergi waktu weekday dengan anak aku, dengan wife aku kan. Berapa kali? So apa yang aku boleh conclude kan, kalau korang nak pergi juga Cameron Highland ni, nak bawa anak-anak jalan-jalan apa semua, pergilah weekday. Sacrifice lah kau punya annual leave tu. Paling-paling pun ambil MC 3 hari straight. Apa orang kata, anggaplah Cameron Highland ni macam korang travel overseas. Like that. Kalau tak macam ni lah. 1 kilometer 5 kilometer sejam suku. Sekarang ni kita dah sampai dekat lobby untuk kita nak check in dekat hotel kita, Hotel Nova. Asha kereta ni geng daripada Melaka baru sampai. So kita nak check in dulu. Okay, sekarang ni kita dah lepas dah berjumpa receptionist. Sekarang ni kita akan masuk bilik. Ada ini lah Cameron Valley. Mana aircon dia? Kat sini semua pakai aircon. Kerajaan Pahang memang pemurah. Sebab air tu masuk toilet. Weh, keras. Apa yang keras? Sini kita punya rumah. Dekat Nova Hotel. Ni bilik ni, rumah ni ada 2 bilik. Bilik 1, bilik 2. Okey, ada TV, ada Aisyah Mariam.
Lapar Macam umur ayam makan. Wah, hidup. Ci. Dapat tu. Main phone ayah buat apa tu? Ambil gambar ke? Oh, buat video. Yang ni tingkat 6 Ni tingkat 6. Yang ni tingkat 3 Okey, selamat datang. Selamat berehat. Selamat datang ke Taman Skodeng. Skodeng sikit bang. Ni. Ya kenapa? Sedihnya. Surprisingly, dekat sini tak ada kipas nak. Tapi sejuk. Apa yang kering? Duit pun kering banget. Sekarang ni kita nak cari kedai makan. Tadi kita dah pusing-pusing dah dekat atas tu. Tapi besar gila orang dengan kedai-kedai yang tutup. So sekarang ni kita kat area Tanah Rata nak cari kedai makan. Sekarang ni kita kat mana? Sekarang ni kita dekat dapur Tiga Rasa, masakan panas ala Thai sikap Tiga Rasa. Ala. Saya besar ni. Elok pula ini no, elok pula. Ada tak boleh suruh. Kedai sebelah kan. Kedai sama. Kenapa? Ini? Ha? Nak ABC? Oh nak ABC, ambil bagi ambil ABC. Nak ABC jap. Abang pinjam. Bisa makan dulu. Tom yum. Tak ada bang, saya rasa. Tak ada. Banyak Snoop Dogg. banyak cerita dapat minum. Dah. Itu yang baik salah tadi. Tengah hai. Patut apa boleh lah ada ni kau ni tadi. Boleh tarik. Ada strawberry. Yeah. Siapa tu? Sebab aku coklat manis. Oh, hari ni hari kedua di Cameron Highland Tea. Tengok fighter. Kipas maksimum. Tengok. Dua aja nampak situ. Dalam kain panas. Tengok sekali. Tengok Sikit sikit. tu tak boleh Itu no. Api Ben. Dah. Tripod dekat. Baby ya. Kau ada tripod bang? Ada tapi yang pendek je. Oh yo. Kakak Naila. Camaron. Oh, silau. Jom masuk. Kau sini. Weh, Alia pun ada. Weh. Abdul Koyu. Gambar dulu Okay, sekarang ni. Ha? Tempat duduk atas tu ada kafe atas tu. Nampak tu ada pondok atas tu. Tempat untuk makan? Sarapan. Tepi tu boleh nampak view ni lah, Dante. Itu sebab kita nak makan. Betul. So sekarang ni kita kena jalan hiking sikit Dah steady stamina semua okey Dah 4 bulan dah Training kita training. Okey, baik. Bawa katil.
bawah katil. Alamak. Kita kat sawah padi. Okay, sekarang ni ini adalah sawah padi kita, sawah bendang. Kat sini diorang tanam pokok ganja. Okey, jom. So sekarang ni kita on the way naik, kita hiking untuk pergi ke ladang teh Sungai Palas punya tu kafe. Bersama askar-askar yang ada di depan yang tak sabar tengah lapar. Dan ada di belakang yang bawa anak-anak 2 orang kat belakang. Langkat dia ni satu-satu. Itu sebenarnya aku bungkus tau. Okay, sekarang ni tengah proses tutup beratur. Tak ada. Udah apa? Mineral nak, mineral. Udah apa? Ni nampak ni Mineral tak payah. Tak payah. Makaron. Makaron. Sekejap. 3 in 1 caramel. Stres muka je. Apple. Sedap. Yo, baik scenery dia, scenery. Sekarang ni ada 2 meja. Satu meja kat sini, geng tua-tua. Sana tu geng muda-muda. Sana tu geng muda-muda. Ni waiter. Ni kerja ikan bakau Kerja ikan bakau Okay, sekarang ni kita makan nasi lemak dekat view dekat sebelah ladang teh Bum. Setiap seorang makan satu nasi lemak pandan hijau chip hak organ. Kenapa kau seorang berbeza air coklat? Sebab aku coklat manis. Wah, kenapa tak kopi hitam? Itu kau. Dia kata ni. Apa? So kita tengah mengambil pemandangan untuk simpan untuk buat kenangan-kenangan. Lambat. Bang, ambil gambar lah. Okey. Aisyah, Aisyah. Ni botol tangkap kamera ni kita gambar. Dia artis lah. Jadi telur. Apa? Kau ni bila kerja Panasonic ni? Nampak? Ha. Kilang kan dah tutup. So dia lambatkan semua kereta keluar. Oh, dia bagi lambatkan. Sekarang ni kat ni kita ni? Sekarang ni kita dekat ladang. Tu, nampak tak ada tulis boh kan? So sini banyak cili lah. Cili boh kat sini. Cili boh. Kadar punya Ustaz cili Kadar? boh kat sini lah, Ustaz Kadar. So kalau nak Maksudnya kalau cili boh tu dicampur dengan strawberry lah? dicampur dengan apa-apa semua bahan lah sampai jadilah nasi lemak warna hijau. Oh, patut lah siap. Oh, jalan sikit ambil gambar. Ni macam mana nak sampai ni? Kesian orang bawah tu, nampak? Orang tu dah panggil-panggil lah. Ni jalan sikit ambil gambar. Macam mana nak sampai ni? Satu hari ni habis kat sini pula. Aduh. Kita tengah panas ni. Kena banyak angkat beban ni. Pergi dah lah bekal kaloris. Jom. Oi. Eca, mana ada Eca ni? Duduk pakcik. Ya Allah budak ni. Makcik tak ada tau, makcik tak ada lagi. Jangan Aisyah sini. Sekarang ni kita baru sampai di parking kereta dekat Argro Market. Tak kena. Budak-budak mana Arsyad? Mana Arsyad?
Naik dekat. Ada orang jealous. Ayah dia beli untuk cucu je. Beli apa? Dia beli apa? Ayah beli apa? Beli batu. Mana? Ada lah. Mana? Tu beli nak warna merah tu. Ya, ayah beli ke? Dia nak. Oh. Lah, suruhlah capit beli. Suruhlah capit beli, capit. So, di entrance dia Agro Market 10 tahun ke atas RM25. Saya tengah edit ni. Edit apa tu? Edit story. Wah, belagak. Alia, kenapa berseorangan? Kenapa awak sedih? Kenapa dengan saya? 360 manual. Aku suka gerakam. Sekarang ni kita ada di Agro Market. Wah, ini ada sesi photoshoot. Statik je. Video-video. Boleh buat MV Din. Kau kan penyanyi, boleh nak buat MV kau. Siap guling-guling macam ni. Teletubbies tu. La la la. Teletubbies tu yang mama ya. Oh, Tinky Winky Deep Sea. Kita kena perhatikan ibu tau. Kenapa? Takut ibu petik sikit bawa balik. Oh, betul juga. Cucek dalam beg ibu tu. Don't need no light to see you. So sekarang ni kita dekat Agro Market. Tengah tengok bunga-bunga yang tak ada dekat Semenanjung Melaka. Tak ada. Ini dekat tak ada so sekarang ni sesi-sesi ambil gambar dekat bunga-bunga di telinga Jadira Sejak Mimpi. Bunga-bunga matahari. So once upon a time we have tak nak. Saya tak nak beli. Saya tak nak join insurans ni. Tu SOG Mat. Aku SOG ya. Ada dokong-dong. Alamak. Selamat. Ya Alia, ni apa lah yang atas-atas ni? Ni Azimat nak halau ni daripada budak-budak ni, petik-petik ni. Oh, kasih halau jin lah. Macam dah ni. Azimat. Apa maksud Azimat? Alah, stay tune lah. Swipe. Ayah tunggu ayah. Ini keluarkan payung. So, kat sini ada entrance untuk masuk ke Bird Sanctuary. Dalam ni ada bebet tak? Bebet tak ada. Bebet tadi. Alamak. Bebet kat luar. Aduh, Aisyah dah masuk dalam. Kita tengok anak tu. Selamat datang ke Taman Skodeng. Bird Sanctuary ni ada bebet tak? Kita tengok dulu. Bukan siap. Tu kalau nak tahu burung Kawasaki. Bukan. Ni burung pikok. Cekok je kau. Betul, itu burung pikok. Capit. Capit. Ada bird. Aisyah. Pak Teh pegang bird. Pak Teh suka main dengan bird. Kukuru. Main burung. Kukuru. Jinak ni tak berjauh ni. Bagi makanan dia bagi tadi. Alah-alah dia beli. Artis ada ni lah. Ada Macam artis lah. Kata dia di kedai. Garis. Ayah dengan tu dekat-dekat. Wah, yang lelaki dah ada burung. Okey lah bro. Lelaki dah pandai main dengan burung. Nak. Aisyah dapat gula-gula. Aisyah sedap ke? Aisyah sedap ke? Aisyah sedap ke gula-gula? Aisyah sedap ke gula-gula? Sedap. Nyam. Kakak Naila apa ada gula?
Wah, sedap, sedap. Dah ada krem dah. Sekarang ni kita orang tak baru tengah tengok apa tu ikan burung. Biasanya kita main burung, tapi baru kita tengok orang-orang ayah dengan Ijat dia main burung. Dah rekod dah. Ni apa ni? Apalah. Alpaka ini. Alpaka. Tahu kalau dia nak lalu dia cakap apa? Apalah. 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 Aku salah ni. Sekarang kat Agro Market ada alpaka. Alpaka bar, apa bar. Masuk bang, cepat. Tu, Ijat ambil gambar lain. Ada gambar. Duduk di bawah. Sekarang ni kita tadi kat Agro, masih lagi kat dalam Agro Market. So sekarang ni tadi kita dah tengok burung. Lepas tu sekarang kita dah tengok alpaka. Alpaka ni kalau dia nak tanya khabar dia akan cakap apa khabar? Alpaka bar. Dia kambing introvert lah. Kambing introvert. Kambing pemalu. Hey geng. Sini nak berak. Seekor pemalu dalam lamunan hakikat. So sekarang ni sebab kita dah hiking semua. So far ada 10,000 step. Kita kena rehat sikit sebab penat. Penat sangat ni bawa budak comot ni. Ni pun comot tak? Tapi ni tak comot, yang ni comotnya. Banyak pula. Ijat, makanan dia jatuh. Hah? Laris. Oh, dah kena gula, budak dah kena gula. Hap. 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 Dari sana dia. Ikan boleh kan? Kita ada turun. Belum. Apa bangunan warna biru putih ni kak? Ha? Apa bangunan warna biru putih ni? Tak tahu. Ni dengan cerita ni UMNO. Jangan cakap kuat-kuat. UMNO merah. Biru Ada gambar keris kat atas keris. Bukan BN. UMNO. Ke ni rumah Smurf? Tu ada papa. Ha? Apa? Tadi Nak lagi lah mami. Nak kikuk aiskrim. Ni malam punya. penuh mulut tak habis lagi. Tu? Nambil sikit lah. Naila nampak. Naila nampak. Suap-suap. So sekarang ni kita nak exit of the Agro Market of the year. Ini kita punya pokok lavender. Bukan lain. Ini pokok apa? Lavender yang panjang-panjang. Purple bukan lavender. Bukan. Ini purple. Pokok keladi. Pokok keladi world. Okay sekarang. Dengar boleh Sekarang ni adalah orang-orang yang akan keluar sebab anak-anak dah cranky. Yang lain tu tengah tengok cactus nak tanam dekat belakang rumah. Saya lah bunga sebenar. Alamak ni bunga.
Kaktus tajam. Kita makan strawberry. Kita beli strawberry berapa tah tadi? Setengah kilo kan? 39 minit. RM30. Berapa kilo? 8 km. Kenapa? Masam Masam weh. Asyik salah pilih je. Betul ke? Aku dah cakap lagi abang strawberry, tapi yang kita dapat abang kopak strawberry. Aduh. Wah, dapat mainan lah. Betul lah, happy. Masalahnya mainan masak-masak. Bye. Bye. Mana nak sekarang? Sekarang ni kita dekat abang strawberry. Strawberry abang ke abang strawberry? Tahulah. Strawberry abang. Penat siap Penat hiking hari ni 2 kali hiking. Macam mana nak pergi Mossy Forest ni? Nak makan Mossy apa? Forest. Penat. Hari ni je 2 kali hiking. Hiking pergi ladang Tebo. 5,000 step. 5,000 step hari ni, okey? Sikit je. Lepas tu kita hiking Agro Farm. Dua-dua tingkat 3 bangunan dah Wah. Sekarang ni Wah dah letih, Wah mau makan Ini punca-punca letih. Okey? Ni punca-punca letih. Orang lain nak 3,000 step tak ada bawa beban, aku ni bawa beban ni, beban. Baik cakap nak beban. Beban tau. Beban aku di lautan duka. Ucapan sikit. Ucapan sikit, ucapan. Lelo ni beli tadi habis dah. Ramai raya. Share. Ada orang order lah. Ini. Dia penat ah dokong Abi dia. Abi dia penat sangat. Dah. Dia angkat Abi. Dah dia dah. Adik Yak dengan Asha. Pink. Merah. Fresh strawberry. Makanan sampai. Segregasi. Sorry dulu. Cepat. Segregate. Okay, ni apa ni? Sup. Ni apa? Hari ni kita nak makan semangkuk Apa ni? Semangkuk 2. Sehelai 2. Ni apa ni? Wow, sama. Pasta strawberry. Pasta. Okay, sekarang ni kita akan makan ni nasi lemak strawberry. Kuah dia sambal strawberry. Mana yang paling pelik sekali tadi? Ni pelik. Buttermilk. Warna pink. Buttermilk dia warna pink. Ni lah nasi lemak dia ada strawberry. Ni aku punya ada ke? Aku nasi lemak. Ya, buttermilk dia warna pink. Aku dia ada ni. Telur. Strawberry. Strawberry. Ball public spoon dekat opah strawberry. Penuh orang ni. Dia nak dekat hujan. Tepi tu? So sekarang ni kita menghala ke Cave Farm. Daripada kita punya hotel, iaitu Hotel Nova Djokovic. Sekarang ni kena jalan daripada hotel ke Cave Farm 200 meter. Laju kena 220 meter. Oh, cungap kan. Dokong pula budak ni. Habis Askar kita. Penat lah weh. Kenapa tak sewa kat Copton ni je? Sewalah kat Copton ni. Bahaya lah jalan tepi-tepi jalan macam ni. Kan? Islam tak bagi tau, membahayakan nyawa. Tu dia tu. Dia makan aiskrim. Dia tak ingat orang lain. Ibu dia gerak sana dah. Mana ibu? Wah. Bu, nak beli aiskrim tak? Sekarang ni
Kita tengah buka aiskrim. Punya aiskrim kena rembat dengan budak ni. Nak sikit? Kan nak sikit? Nyam-nyam ni. Ada. Nak ambil tu Aisyah tak nak copot. Tak nak. Aiskrim. Kau bagi mami. Aiskrim. Aisyah makan aiskrim. Aisyah. Strawberry flavor ni. Abang nak? Tak lupa. Sini Syak. Ayam. Bola ubi. Bella Ebi. Oh, kat sini nyorok Oh. Jagung susu nak kan? Malam ni kata nak steamboat. Diorang nak makan ikan steamboat ubi Dia je bayar. nak try makan kedai jagung. biasa. Dia nak try jagung. Jagung cheese. Deli. Ni apa? Ni jagung susu Sedap. Kau juga ibu yang tak. Abang tu tak rasa ke? Masuk sikit mah. Masuk sikit mah rasa. Jagung cheese. Oh. Manja. Tidak lah. Kan? Rasa macam makan Jagung. susu chewing gum. Pula. Cheese lah. Nak Aisyah nak? Besok pergi lagi kan? Aisyah makan jagung. Punya sangkau lah ni punya punca. Bukan aku lah, aku dah tahu dah. Aisyah makan jagung tu. Makan macam mana? Makan jagung macam mana? Cik. Sedap. Aisyah sedap. Aisyah sedap ke? Boing. Ya, sekarang ni saya tengah makan ubi apa? Berbola ubi. So berbola ubi ni dalam dia macam ada inti ubi. Nampak ada inti ubi. Memang ubi lah benda ni. Ada macam inti umbi. Lepas tu sedap ah. Ada inti kau. Ubi kan? Dia rasa macam tu tak? Apa? Kuih keria. Rasa dia macam tu lebih kurang. Sebab rasa dia Rasa macam kuih keria. molek. Kuih keria tanpa gula Melaka. Kau rasa dia baik lah, tak jahat. Rasa dia boy punya tengok ni. Tengok saya masuk mulut saya. Salah. Dia cakap sebab Bang, kau tak nak ngaku. Kau ingat kau siapa? Weh, jom. Saya tak nak lah. Kau ingat kau siapa Boleh request pula. Kau ni kan. Dah le toncik sebelah je. Dari sebelah tak ada. Semua bawa pergi sebelah. Kenapa? So sekarang ni cuaca hujan pula tiba-tiba. Balik daripada cave farm. Terpaksa sarungkan sweater dekat budak ni. Tak nak demam. Basah dah ayah. Tengok ayah ni basah. Tengok kesian ayah basah tau. Dah le sejuk. Lepas tu hujan. Nanti demam. Tu Hello Kitty. Nak tukar ride ke? Okey. Wah, ni.
wah, brrrr. Dah gelap asal boleh je tu. Oh, alamak. Sini depan sikit. Ada sungai lah. Hari ni adalah hari yang keempat. Ini tema biru lah bang. So kita sekarang ni tengah sarapan. Ibu korek gigi ke-9. So kita hari ni makan breakfast di hotel saja. Ni ada English breakfast, telur separuh masak dengan kopi O. Mama pun breakfast. Ni nampak ni. Dengan ada Ziyad. Bukan? Bukan. Itu dari Ni Daris. Salah, sorry. Itu Ziyad. Itu apa? Ladang teh, nampak tu. Yang tu petani ladang teh. dia farm tu. Okay, sekarang ni kita baru lepas check out. Untuk kita nak balik ke Melaka. Belum. Ha? Belum Di sheet dulu sheet. Shit Sanctuary. Dan akhirnya saya dapat membasuh saya punya Dia ni strawberry. tak habis nak cari basuh strawberry. Dah lah 3 biji aja. Oh dia suruh aku pergi mall. Mall buka pukul 10. Pergi mall untuk basuh strawberry. Tutup. Tak cerdik. Sekarang ni kita tengah tunggu bagi nak pergi ke K-Farm. Klik. So kalau kita nak bagi lalu. Kalau kita nak pergi parking K-Farm yang dekat depan K-Farm tu, kalau kita nak, dia agak kram lah. Jam, kena U-turn lepas tu jam. So dia tak apa-apa praktikal. So kita buat sini lah. Kalau kita nak Din, insyaAllah tunggu. Walaupun kau buat ayat tadi. Ayat tak boleh. Sekarang ni kita dalam bagi. Bagi mutiara. Naik bagi. Bagiku ini adalah dunia. Bagimu engkau lah dunia. Dan kau lah. Bodoh siapa itu? Lepas. Ya, pegang. Okay, ni challenge Pegang. Kepala aku ya. Alhamdulillah. Janganlah pegang yang tidur tak cik. Masak. Sekarang ni kita dekat Sheep punya Sanctuary. Apa maksud Sanctuary? Santorini. Lagi bawa tunjuk. Kalau tak nanti dia kejar, dia ikut je macam tu. Kita tu simpan. Kalau nak bagi bawa tunjuk. Ini bawa berani nampak. Nak kena sembelih ke? Apa tu? Lembut lah. Sini. Lembut. Koko Lemi. Koko Lemi. Semua nak yakinkan anak-anak biar pegang. Silau kau mau makan pula. Abang. Apa semua tak nak bagi makan kan? Dia mesti degil ni, kena cukur ni. Bukan, ada kutu. Korban lah. Alpaka. Dia cek makanan. Mama. Mama. Bagilah makan. Awal lagi. Otak kau. Ya. Ayah nak ni melapar.
So sekarang ni kita di Sheep Sanctuary. Sheep Sanctuary, semua ni takut kepada lama ni. Lama-lama. Lama ke alpaka? Alpaka lah. Kena tipu. Miau. Lap cap. Wih. Semua ikut. Kami nak bagi makan alpaka. Hari ni kita bagi makan alpaka. Ini makanan dia. Alpaka itu. Okey, jap kita nak cari alpakanya. Okay, kakak ikut. Nak cari kau abang. Kita select je. Yang nak yang putih bersih je. Ni. Mana boleh pilih? Okey, cepat. Kakak masuk kak. Nampak sangat dia dulu. Kongsi ya. Share. Hasil. Masak. Ya ke? Dah habis ke? Habis. Oh, sikit je makanan dia bagi Yang hitam ni dia kena gigit baju. Oh, gigit. Hitam. Hitam ni gigit. Serius lah? Serius. Siapa kena? Dia kena, Udin kena. Kenapa? Gigit baju yang hitam yang ni. ini. Lapar sangat. Takut. Ini tengok ayah. Acu paling takut sekali, Acu. Acu paling takut sekali. Lapar nak. Ini kenapa dah tepi ni? Ni paling takut sekali. Ini. Ini behavior. Paling takut. Wait. Pegang macam ni. Tu dah. Datang dah yang besarnya. Siapa nak? Tahi. Dia berak. Dia takut. Okay. Tu sleep. Di total ni, satu game emas. 30 satu box 900 gram. Kalau nak 1 kilo RM40. Ni sheep. Tu alpaka. Tengok mana alpaka Aisyah. Apa ni kak? Dia apa ni? Cari buah hati. Wish. Kau. Mana buah hati kau? Betul buah hati kau. Tiramisu. Hari ni makan aiskrim lagi. Hari ni makan aiskrim avocado kan? Yummy ke? Sikit avocado. Cing. Bagi mami rasa aiskrim Aisyah avocado. Nak sikit? Makan aiskrim saja mereka ni. Sejuk-sejuk makan aiskrim. Dah. Dekat Melaka tak ada aiskrim. Kita nak. Ini yang paling comel sekali makan aiskrim. Coklat macam. Belanja lah kan? Duit kan? Belanja lah. Korang satu. Borong-borong penuh tangan lah kiri kanan lah. Tolong bawa orang punya je. Betul-betul borong lah orang Melaka ni. Wah. Betul-betul borong ni orang Melaka. Tuyuk. Ya. Tak jumpa lah nak mana. Mana? Lah. Ni hasil pembelanjaan hari ni. Ni total ni 1 gram emas. Wah. Saya beri sikit je. Lambat makan. Lambat makan. Wah, belakang tu ada poket besar. Dia rasa durian. Rasa macam mana rasa?
Oh, Musang Kong. Pening tak minum? Aku nak beli teh Alif kan, ayah seorang yang minum. Jauh lah dengan ibu. Bau ke rasa? Bau jajan keropok durian. Oh. Dia bau je kot. Kopi bau durian tapi tak ada durian. Kopi ketik. So, sekarang ni kita dekat Cameron Reality House 2. Plannya kita nak pergi apa? Naik bagi turun. Tapi macam dah lambat sangat lah. Kesian orang Melaka esok kerja. Anak ni cikgu ni nak kerja esok. Masuk office. So kita orang KL kita relax-relax aje kan. Tapi kesian pula kan nanti menghadap jam bagai. Orang Johor lagi lah jauh. So sekarang ni lepas kita dah teh-teh semua, minum-minum teh, kita akan balik ke Melaka. Tapi mereka akan balik ke Melaka dan kami akan balik ke Kuala Lumpur. Tapi geng-geng yang ambil gambar tu tak settle lagi. Mana mereka? Kat kawasan situ. Ada Umairah, Udin, Ijat dengan Husna. Tu kita orang balik dulu lah. Hai Ma. Kemudian ada timbul masalah. Korang baru nak gerak, dah nak naik pula. Baru nak tinggalkan. Kayu. Tu? Rasa. Ate durian. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Semitam ni. Ada muat. Tutu berabi ebo. Alah, aku takut kambing aja. Mana ada, aku kena biasa dengan kau. Cuba bagi review macam mana kita punya percutian kali ni. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Boleh akad lah sekali.